Lelaki gelandangan menewaskan perompak yang menghunus pisau kepada juruang kedai serbaneka. Apa yang berlaku seterusnya mengejutkan semua orang. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang menonton dan melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Karim, seorang lelaki berusia 40 tahun, duduk bersandar di dinding luar sebuah kedai serbaneka 24 jam. Angin malam yang sejuk menyapa tubuhnya yang hanya dibaluti baju lusuh dan seluar jeans yang sudah kusam. Dahulu, dia adalah seorang usahawan berjaya, lulusan pengurusan perniagaan dari Universiti Malaya. Perniagaannya pernah berkembang pesat selama 3 tahun, dengan jualan yang melonjak tinggi. Namun, segala-galanya musnah apabila pegawai-pegawai dalam syarikannya sendiri mengkhianatinya, menggelapkan wang syarikat sehingga menyebabkan kerugian besar. Bukan hanya perniagaannya yang runtuh, malah kehidupan peribadinya turut hancur. Isterinya, Amalia, 37 tahun, memilih untuk meninggalkannya, membawa serta anak tunggal mereka, Hafiz, yang baru berusia 10 tahun. Tanpa wang, tanpa rumah, dan tanpa sokongan, Karim akhirnya menjadi gelandangan. Tiada siapa yang sudi menolongnya ketika dia paling memerlukan. Keluarganya menjauhinya, kawan-kawannya menghilang, dan dunia seolah-olah tidak peduli akan nasibnya. Setiap malam, Karim mencari tempat yang selamat untuk tidur. Kawasan sekitar kedai serbaneka itu menjadi pilihannya kerana ia sentiasa terang dan ramai pengunjung, walaupun pada lewat malam. Malam ini, seperti biasa, dia duduk di tepi jalan, memandang kosong ke arah lampu neon yang berkelip-kelip. Fikirannya melayang kepada kenangan silam masa ketika dia masih dihormati, masih mempunyai keluarga yang menyayanginya. Pukul 1 pagi. Suasana sunyi, hanya kedengaran bunyi muzik lembut dari dalam kedai. Karim hampir-hampir terlelap ketika tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada seorang budak lelaki yang berjalan mendekati pintu masuk kedai. Budak itu memakai topi keledar penuh yang menutupi seluruh mukanya, membuatkan wajahnya tidak kelihatan. Pakaiannya biasa, jeans dan baju kemejati hitam, tetapi ada sesuatu yang tidak kena dengan caranya berjalan. Tanpa diduga, budak itu menghunus sebilah pisau tajam begitu melangkah masuk ke dalam kedai. Dengan suara yang kasar, dia mengarahkan juruang di kaunter, "Buka peti wang sekarang. Jangan buat apa-apa gerakan mencurigakan." Juruang lelaki itu, yang kelihatan masih muda, terpaku seketika sebelum mengangkat tangan tanda menyerah. Di belakangnya, seorang lagi pekerja kedai yang sedang mengemas barang di stor, tidak menyedari apa yang sedang berlaku. Karim, dari luar, melihat semuanya dengan jelas. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu ini salah, dia tidak boleh membiarkan perompak itu mengambil wang dengan mudah. Tanpa berfikir panjang, dia bangun dan meluru ke dalam kedai. Dengan tenaga yang tidak disangkanya masih ada, Karim merangkul perompak itu dari belakang, memegang erat tangan yang memegang pisau. "Jangan bergerak," teriak Karim sambil berusaha melumpuhkan pergerakan perompak. Perompak itu terkejut, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkaman Karim terlalu kuat. Pisau itu terjatuh ke lantai dengan bunyi klang yang nyaring. Melihat peluang, juruang segera mengambil pisau itu dan mengarahkannya ke arah perompak. "Jangan bunuh dia," jerit Karim. "Cukup dengan kita tahan dia." Dengan pantas, Karim mengikat tangan dan kaki perompak itu menggunakan tali yang diambil dari stor kedai. Perompak itu kini tidak berdaya, hanya mampu merengek ketakutan. Juruang segera menelefon polis. Dalam masa 10 minit, 2 anggota polis tiba di lokasi. Mereka mengambil laporan terperinci daripada Karim dan juruang sebelum menggari perompak itu dan membawanya ke balai polis. Sebelum perompak dibawa pergi, topi keledarnya tertanggal, mendedahkan wajah sebenarnya, seorang remaja lelaki yang mungkin belum lagi berusia 20 tahun. Matanya merah, mungkin menangis atau mungkin juga kerana ketakutan. "Kenapa kau buat macam ni?" tanya Karim, suaranya lembut tetapi penuh kehairanan. Remaja itu menunduk. Saya tak ada pilihan. Keluarga saya susah. Ibu sakit, tak ada wang untuk ubat." Karim termenung. Dia teringat dirinya sendiri, seorang yang pernah berada di atas,
kemudian jatuh ke bawah. Mungkin remaja ini benar-benar terdesak, seperti dirinya suatu ketika dulu. Polis mengucapkan terima kasih kepada Karim atas keberaniannya. Kau selamatkan nyawa orang hari ini, kata salah seorang polis. Juruang kedai, yang kini sudah tenang, menghulurkan segelas air untuk Karim. Terima kasih, bang. Kalau bukan sebab abang, entah apa dah jadi. Karim hanya mengangguk, tidak menyangka bahawa tindakan spontannya telah mengubah segalanya. Esoknya, kisah keberanian Karim tersebar. Pemilik kedai serbaneka itu datang dan menawarkannya pekerjaan sebagai pengawal keselamatan sementara. Bukan hanya itu, seorang pelanggan tetap kedai yang mendengar ceritanya turut menghulurkan bantuan pakaian bersih, makanan, dan tawaran untuk membantunya mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Mungkin inilah permulaan baru bagi Karim. Selepas sekian lama terkapai-kapai dalam kegelapan, akhirnya ada sedikit cahaya yang menyinari hidupnya. Selepas kejadian cubaan rompakan itu, kehidupan Karim mula berubah. Pemilik kedai serbaneka, Encik Lee, seorang lelaki Cina berusia 50 yang tegas tetapi berhati mulia, mengambil berat tentang nasib Karim. Setelah berbincang dengan juruang yang diselamatkan oleh Karim, Encik Lee memanggil Karim ke pejabat kecil di belakang kedai. Karim, saya dengar kau ada ijazah pengurusan perniagaan, tanya Encik Lee sambil meneliti resume ringkas yang diberikan oleh Karim. Karim mengangguk. Ya, Encik. Saya lulus dari Universiti Malaya dulu. Pernah buka bisnes sendiri, tapi... Suaranya terhenti seketika. Encik Lee tersenyum. Tak apa. Setiap orang ada pasang surut hidup. Yang penting, kau berani, jujur, dan pantang menyerah. Dia kemudian menawarkan Karim jawatan baru, bukan sekadar pengawal keselamatan, tetapi sebagai pegawai pengurusan stok di ibu pejabat rangkaian kedai serbaneka mereka di Kuala Lumpur. Gajinya jauh lebih baik, cukup untuk membolehkannya menyewa sebuah bilik di flat sederhana dan mula menjalani kehidupan yang lebih teratur. Kerja baru Karim melibatkan pengurusan stok barang di semua cawangan kedai serbaneka di sekitar Kuala Lumpur. Tugasnya termasuk memastikan bekalan mencukupi, mengelakkan pembaziran, dan memeriksa rekod inventori. Walaupun pada mulanya agak canggung kerana sudah lama tidak bekerja dalam bidang pengurusan, Karim cepat menyesuaikan diri. Pengetahuannya dalam perniagaan dan pengalaman silam membantunya memahami sistem dengan mudah. Selama sebulan pertama, Karim bekerja keras, sering pulang lewat untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Usahanya juga disedari oleh pengurus besar syarikat, Puan Sharmila, seorang wanita tegas yang sangat menghargai pekerja rajin, memanggilnya suatu hari. Karim, laporan stok bulanan kau sangat teratur. Lebih baik daripada pegawai sebelum ini, puji Puan Sharmila. Terima kasih, Puan. Saya cuma buat kerja saya, jawab Karim dengan rendah diri. Puan Sharmila tersenyum. Saya ada cadangan. Kalau kau teruskan prestasi begini, mungkin dalam masa setahun, kita boleh pertimbangkan kenaikan pangkat. Kata-kata itu menjadi pendorong buat Karim. Dia mula menyimpan sebahagian gajinya, berjimat cermat dengan harapan suatu hari nanti dapat memulakan semula perniagaannya sendiri. Seperti yang dijangka, selepas setahun menunjukkan prestasi cemerlang, Karim dinaikkan pangkat menjadi pengurus operasi. Tanggungjawabnya bertambah, dia kini menguruskan 5 cawangan kedai serbaneka, memastikan operasi harian berjalan lancar, dan melatih kaki tangan baru. Gajinya meningkat, membolehkannya berpindah ke sebuah apartmen kecil yang lebih selesa. Di sinilah dia bertemu dengan Aminah, seorang kaki tangan baharu di pejabat yang bertugas sebagai penyelia keuangan. Aminah, 35 tahun, seorang wanita penyayang dan peramah, sering berbual dengan Karim semasa rehat makan tengah hari. Karim, kau ni rajin sangat kerja. Tak pernah nak ambil cuti ke? Tanya Aminah suatu hari sambil menghirup kopi. Karim ketawa. Dulu saya dah banyak cuti paksa, hidup jadi gelandangan. Sekarang, saya nak pastikan tak ulang lagi. Aminah mengangguk, matanya penuh penghargaan. Saya dengar tentang kau. Kau kuat, Karim. Perbualan mereka semakin kerap. Lama-kelamaan, hubungan mesra berkembang menjadi lebih intim. Aminah,
yang juga pernah melalui pengalaman pahit dalam perkahwinan sebelumnya, merasakan ada keserasian antara mereka. Setahun kemudian, Karim memberanikan diri untuk meluahkan perasaannya. "Aminah, kalau kau tak keberatan, mungkin kita boleh cuba bina hubungan lebih serius," tanya Karim suatu petang ketika mereka berdua sahaja di pejabat. Aminah tersenyum, pipinya kemerah-merahan. "Saya pun dah lama terfikir begitu, cuma takut nak cakap dulu." Mereka memulakan hubungan dengan penuh kesungguhan. Berbeza dengan zaman mudanya yang terlalu sibuk dengan kerjaya dahulu, Karim kini lebih matang dalam mengimbangi kerja dan kehidupan pribadi. Aminah pula menjadi pendengar setia dan penyokong terbaiknya. 6 bulan kemudian, di sebuah majlis sederhana di hadapan keluarga dan rakan-rakan terdekat, Karim dan Aminah diijab kabulkan. Hidup Karim kini bukan sahaja stabil dari segi keuangan, tetapi juga dipenuhi kasih sayang yang tulus. Walaupun sudah berjaya dalam kerjayanya, Karim tidak melupakan impiannya untuk kembali membina perniagaan sendiri. Setiap bulan, dia menyimpan sebahagian gajinya dalam akaun simpanan khas. "Satu hari nanti, saya nak buka bisnes lagi," katanya kepada Aminah suatu malam. Aminah memegang tangannya. "Saya sokong. Tapi kali ini, kita buat perlahan-lahan. Tak nak ulang kesilapan dulu." Karim tersenyum. Dia bersyukur kerana bertemu dengan seorang wanita yang memahami perjalanan hidupnya.